Apa akan jadi kalau kita cut sugar dalam tempoh 30 hari? Pertama, anda bakal turun 3 hingga ke 7 kilo berat badan. Yang kedua, perut anda akan mula rasa kempis. Yang ketiga, anda akan perasan penglihatan anda akan jadi lebih jelas. Yang keempat, kalau sebelum ni korang asyik rasa letih, lesu dan sebagainya, selepas tempoh 30 hari ni korang akan rasa bertenaga dan bersemangat. Yang kelima, kalau korang asyik rasa macam moody, mood start stable, stres, selepas 30 hari tu korang akan rasa lebih stabil, mood korang pun lebih stabil. Dan yang keenam, selepas korang dah cut sugar selama 30 hari, craving untuk makan makanan manis tu memang akan hilang terus. Maksudnya anda boleh kawal apa yang anda nak makan. So, kalau korang pun nak cuba cut sugar untuk 30 hari, korang tak perlu risau. Korang boleh switch to Scalavia terus. Pemanis semula jadi, kosong kalori, kosong gula, kosong karbohidrat, and kemanisan ni lagi manis berbanding dengan gula biasa, tetapi pemanis semula jadi.